Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Kekurangan zat besi adalah antara masalah darah yang paling kerap kita lihat di seluruh dunia, namun ia juga sering disalahfahami. Ramai yang dimaklumkan bahawa paras zat besi mereka rendah selepas ujian darah tetapi tidak benar-benar faham apa maksudnya, mengapa ia berlaku ataupun sama ada ia sesuatu yang serius. Dalam video ini, saya ingin menumpukan perhatian kepada maksud kekurangan zat besi. Apakah sebenarnya keadaan ini, mengapa ia berlaku, bagaimana ia memberi kesan kepada tubuh dan bagaimana diagnosisnya dibuat. Perbincangan mengenai rawatan pula saya akan bincangkan dalam video akan datang. Anemia bermaksud paras hemoglobin dalam darah lebih rendah daripada biasa. Hemoglobin ialah protein di dalam sel darah merah yang bertanggungjawab membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kekurangan zat besi berlaku apabila tubuh tidak mempunyai zat besi yang mencukupi untuk menghasilkan hemoglobin. Akibatnya, sel darah merah menjadi lebih kecil dan lebih pucat dan keupayaan darah untuk membawa oksigen akan berkurangan. Penting untuk kita faham bahawa kekurangan zat besi dan anemia adalah berkaitan tetapi bukan perkara yang sama. Seseorang boleh mengalami kekurangan zat besi tanpa anemia pada peringkat awal dan anemia hanya akan berlaku apabila simpanan zat besi dalam tubuh benar-benar berkurangan. Selain memainkan peranan penting dalam pembentukan sel darah merah, zat besi juga mempunyai peranan lain dalam tubuh kita. Ia terlibat dalam fungsi otot, penghasilan tenaga, sistem imuniti dan saraf serta fungsi kognitif yang normal. Apabila paras zat besi menurun, tubuh kita akan mengutamakan organ-organ utama dalam badan dan mengorbankan stamina fizikal, keupayaan menumpukan perhatian dan fungsi lain yang kurang penting. Inilah sebabnya mengapa kekurangan zat besi boleh menyebabkan gejala walaupun sebelum anemia dikesan dalam ujian darah. Gejala kekurangan zat besi sering berlaku secara perlahan dan mungkin tidak begitu ketara pada peringkat awal. Ramai pesakit mengadu cepat letih, kurang stamina, sesak nafas apabila melakukan aktiviti, pening atau jantung berdebar-debar. Ada juga yang mengalami masalah, sukar menumpukan perhatian, mudah marah atau kerap berasa sejuk. Perlu ditekankan bahawa tahap gejala tidak semestinya selari dengan jumlah hemoglobin kita. Ada individu yang berasa sangat tidak sihat walaupun anemia mereka ringan, manakala ada juga yang mampu menyesuaikan diri walaupun paras hemoglobin mereka agak rendah. Kekurangan zat besi adalah satu diagnosis yang tidak boleh dipandang remeh. Ia mungkin petanda bahawa sesuatu yang lebih serius sedang berlaku dalam tubuh kita. Secara umum, punca kekurangan zat besi boleh dibahagikan kepada 3 kategori utama, iaitu pengambilan zat besi yang tidak mencukupi, kehilangan zat besi yang berlebihan atau masalah penyerapan zat yang terganggu. Pengambilan zat besi yang tidak mencukupi boleh berlaku akibat corak pemakanan kita, terutamanya jika kita mengamalkan diet yang terhad. Kehilangan zat besi pula sangat lazim dan termasuk kehilangan darah haid, pendarahan dari saluran usus atau pendermaan darah yang terlalu kerap. Masalah penyerapan zat besi boleh berlaku apabila terdapat gangguan pada perut atau usus seperti gastritis kronik, penyakit celiac disease atau selepas pembedahan. Dalam kalangan orang dewasa, khususnya lelaki dan wanita selepas menopause, kekurangan zat besi perlu diberi perhatian. Ia tidak seharusnya dianggap berpunca daripada pemakanan semata-mata. Ia perlu disiasat dengan teliti untuk mengenal pasti punca sebenar untuk memastikan ia bukan disebabkan oleh pendarahan dalaman. Diagnosis biasanya bermula dengan ujian darah. Paras hemoglobin membantu kita menilai tahap anemia kita dan sejauh mana keupayaan darah membawa oksigen terjejas. Lazimnya keputusan juga menunjukkan saiz sel darah merah yang lebih kecil dan kandungan hemoglobin yang lebih rendah menandakan sel darah merah yang kecil dan pucat. Ujian zat besi memberikan maklumat yang lebih khusus. Paras zat besi dalam darah menunjukkan jumlah zat besi yang sedang beredar pada dalam badan kita. Ferritin pula mencerminkan simpanan zat besi dalam tubuh kita dan merupakan penanda paling sensitif tahap kekurangan zat besi dalam badan.
Transferin pula ialah protein yang mengedarkan zat besi dalam darah dan peratusan ketepuan transferin menunjukkan berapa banyak kapasiti pengangkutan itu sedang digunakan. Gabungan maklumat ini membantu membezakan anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi daripada punca anemia yang lain. Selain ujian darah, dalam sesetengah keadaan, pemeriksaan lanjut mungkin perlu untuk mencari punca kekurangan zat besi. Bagi wanita, pemeriksaan ultrasound boleh dilakukan untuk menilai keadaan seperti fibroid rahim yang boleh menyebabkan kehilangan darah haid yang berlebihan. Untuk lelaki dan wanita selepas menopause, pemeriksaan saluran usus atau endoskopi mungkin perlu. Oleh itu, keputusan ujian darah tidak seharusnya dilihat secara individu. Kita patut diperiksa oleh doktor untuk menolong memastikan keputusan itu benar-benar menggambarkan tahap zat besi sebenar. Kekurangan zat besi bukan sekadar satu keputusan makmal. Ia boleh menjejaskan kualiti hidup, keupayaan fungsi harian dan dalam sesetengah keadaan menjadi petunjuk awal kepada masalah kesihatan yang lebih serius. Memahami mengapa anemia ini berlaku adalah sama pentingnya dengan membetulkan paras darah itu sendiri. Dalam video seterusnya, saya akan membincangkan secara khusus pilihan rawatan untuk anemia kekurangan zat besi termasuk bila pendekatan tertentu digunakan dan bagaimana ia dipilih. Jika penjelasan ini bermanfaat, teruskan mengikuti siri ini. Ingatlah, keputusan ujian darah perlu diteliti dengan maklumat dan pemeriksaan fizikal. Ini akan mengelakkan daripada kita terlepas pandang kepada keadaan kesihatan yang lebih serius.